对对，大嘴巴。要不这个为什么？哦，脏了，吃那么甜的东西，现在说不要不要哦，哎，偏心呢。我不喜欢吃精致的东西。精致是什么意思？就是东西哈，很精。那他给妹妹了。现在大家都不喜欢甜的东西，所以放在这里比较好。还要不要呢？而且我吃的时候好甜哦。不会呢，有酸呢。彩彩的牙齿这么厉害，等一下不会酸酸。也没有痒没有关系哦。彩彩如果没有痒1个礼拜不是也没有关系。Asal? Nah ini nyonya aku beli ikan ya. Nyonya aku sendiri yang naruh sini. Jadi bukan saya. Neo. Neo, Saito ah. Ini kurang guntingin. Guntingnya kayak dulu. Sebenarnya boleh digunting, nggak usah digunting ya nggak apa-apa, langsung freezer. Nah ini darah-darah ini loh yang bermer. Angkat. Yuk kok nyucinya di wastafel memang ya kayak gini. Nyonya aku juga kayak gini teman-teman. Ora usah bingung. Reget opone yo gak iku ya, ora usah bingung. Iki resik iki wastafel. Aja bingung. Jorok banget yuk, alah biasa. Nanti yo dicuci. Di laut sana ya kena segala macam kotoran. Wah laut ini. Tuh. 我看一下，阿妈这件衣服你穿了没？啊？看一下。这个钱不多少钱2800。哦，变成2800。而且早上2000哦。对呀，放这种来。虾酱比较贵。下蒸不会有味道，煎起来不会有味道。我那一条鱼，一条还是几条？一条给那个臭臭的。哦。哎呀，打麻将的吃。等一下切会员啦。等一下切会员啦。刚好这个小的非常好。
好，等一下仔仔也要分给他这个，哎，是分是买。aku ya仔要送给他，是他要买。我要送给他。这件穿起来像不好看哦。舒服超了，为什么还要好看？怪怪的。没有，就脏到什么这个白色的开水。开水，干净下了。等一下，这个一个袋子装一个，2条送蔡英豪，来妈妈。好，所以等一下贾明通要送去二姑那边。我想，我讲了啊。不一定啦，对不对？是他儿子要来呢。没有了，他儿子。因为今天哥哥也上班，对不对？对。对不对？对。他比较忙的是。这个是毛衣，这个不一样。那个恰章啊，我们家里还有恰章嘛。这个2个，这个恰章也是。那我们还是有恰章在啊。对呀，我的意思这个了。对呀，有哈。这个也是恰章。那个不是，这个肉很细。这个很少卖这个。但是它的颜色也漂亮。然后头脑不行，怎么办？如果冷冻给他比较怎么样？他就是这样了。去拿那个鸡肉啊，煮鸡肉啊。酸的。Nah, kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 有9个太太，9个2800， 9个2800，一个多少钱？9个2800. Nah, jadi ikan ini 9 ekor harganya. Oh, bien iya. 这个菜市场没有办法300一，菜市场一定很贵，比这个贵是不是太太？ Ini kalau kita beli di pasar itu harganya pasti lebih mahal. Ada 9 ekor iwak jiacang, ini iwak segar teman-teman, iwak laut. Yang jualan adalah saudara dari Kanjeng Nyonya, tapi dari keluarganya mendiang kakek. Jadi mendiang kakek dulu tinggal di rumahnya Pak Lurah ini. Dan Pak Lurah adalah seorang nelayan yang mencari ikan, bukan mencari sayur, bukan. Terus akhirnya Pak Lurah wis kenal banget sama kakek. Zaman dulu mendiang kakek kalau misalkan ada itu selalu kakek tidak pernah menolak ikan dari bapak ini. Saudara dari mendiang kakek itu, kakek adalah suami dari Kanjeng Nyonya, saya manggilnya kakek. Kalau memanggil mbokku, saya memanggilnya ibu. Memang yang nyuruh adalah mbok saya tidak disuruh memanggil bapak, itu tidak. Nah, halo assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jaya, semangat. Nah, nanti nyonyaku mau ke rumah adik, ini mau dibagi ke rumah adik. Jadi kalau nyonyaku tuh nggak usah khawatir membeli ikan sebanyak ini teman-teman, karena nyonyaku tuh suka banget makan ikan. Ikan adalah, katanya menurut nyonyaku, adalah protein yang paling bagus adalah ikan, karena tidak mengandung kolesterol, katanya seperti itu. Tapi kalau misalkan saya salah ya saya mohon maaf, itu menurut nyonya saya. Terus harga ikan ya lumayan mahal ya teman-teman. Karena nyonyaku walaupun beli banyak juga nggak sembarangan masak, ibaratnya beliau selalu bilang mahal. Saya tuh kalau misalkan makanan ya teman-teman, entah ayam kampung atau misalkan ikan, kalau saya tidak dicuilkan atau misalkan disuruh makan, saya tidak. Ibaratnya tidak mengambil sembarangan selama saya kerja di sini. Misalkan goreng ikan, saya ngambil daging itu ya nggak pernah. Ini tak bungkus ya. Emosi jiwa kok nyonyaku. Nah, ini suruh taruh kresek satu-satu, kreseknya yang agak lega, nggak usah ditali teman-teman, cuman kayak gini.
Ini kalau mau masak nanti dicuci lagi. 今天好像要下雨耶，太太，对不对？啊？虾酱修的要怎么样？晚上要煮。Orku yang ke, oh, oh.那你等一下，这个再用这个包起来。这是大的给你，还有那个恰章什么都没有看到旧的，你放进哪里呀、Ini sudah lentung ya tanah. 对，这个给 Cek 给姑姑 cek ke se. 姑姑啦， Cek erku. 这个给看啊，还这么多只，3只， Dan aku 这个我们自己的， madu aku ya saja. 这我们呢， Wansang. 晚上随便你， So ya ke cihu. 给我 Ikaw 干嘛？ iyang. Cek ikut madu, ikut 这个 madu. 太小不好看了，送人家这个不好看。我现在放冷冻一下。对对对。这个madu 放冷冻了，不一定煮对不对？对对对呀、这个安全放冷冻了。你旧的那个下单也要快点拿出来吃。什么时候要煮？明天。好。你真好烦呢、Là với sao mọ phần? 不晓得。Nah, kita cuci teman-teman kalau habis pakai ikan atau non halal gitu. Biasanya tak pakein baking soda ya, nanti malam aja. Sekarang nggak usah, sekilas aja. Nyonya aku itu kalau bersihin udang, bersihin apa itu yang nggak dialasi ya teman-teman, ya pakai ini. Ini menurut saya stainlessnya ya bagus, tapi beda ini kecil. Karena mah lebih lebar, lebih enak. Apalagi kalau dua ya, satu bilas, satu nyuci itu lebih enak. Satu ya cukup. Ini sudah mencuci berapa puluh kali piring, mangkok ya kelar. Seperti ini. Ketika perempuan memutuskan untuk memiliki badan ideal itu pilihannya adalah kalori yang masuk lebih sedikit daripada kalori yang keluar. Ini defisit kalori lah teman-teman. Kalau misalkan tidak mau gerak, makannya lebih sedikit seperti itu. Ini contohnya adik nyonya aku yang nomor 2 itu makan itu nggak mau makan nasi, makan sedikit banget supaya kurus. Pokoknya intinya ya diet gitu. Orang tua di sini juga menjaga yang namanya pola makan diet. Nggak mau makan nasi, makan mie terlalu. Pokoknya dikurangi. Pokoknya sesuatu yang berkarbohidrat itu teramat sangat dijaga gitu ya. Akhirnya jatuh sakit ini.
Weh. Hah? Nah, ini hujan ya, seperti ini bentukannya. Hujan terkira. Ini bunga anggreknya jadi cantik. Nah, yang di sini juga cantik. Oh, 这么漂亮的，没有一个不。就会那个这个太太用什么煮？用大锅啊，用电锅？不是，水煮啊。用瓦斯啊，也是有一个坏呢。会啦，它这个蛋本来就不好的蛋，它就会。鸡蛋多少太太？这个一斤多少？现在65。65哦，以前都30多块而已的。那个全年那个一盒75块。75块。全年一盒75块，这个一斤65。Kita ambil buah pisang, papaya, apel sama buah kiwi. Bunganya masih seger ya, dia belum mek. Bunganya ya cantik lumayan. Ah, syai. Tete 要不要香蕉？要几个？一个吗？一个就好了啦。加一。不敢买，因为我玩又乖。等一下我要切一扇了，太太。我要切一扇了。一盏。好啊，可以啊。谢谢啊，太太。七真理了，丢了是。丢了是。比较小，比较可爱。要回家哦，拜拜。因为很忙，要去阿妈家。Nah, hari ini tuh mendung sekali teman-teman. Hujan, mendung, anginnya itu sejuk banget. Taruh sini aja. Kalau ini masuk kulkas ya. Aduh. Nah, apel kayak gini tuh diringkes ya. Ini wis mateng ya tak ringkes. Ini biarin di sini aja. Di sini tuh alhamdulillah buah itu banyak banget teman-teman, karena nyonyaku tuh sembahyangan. Sisa sembahyangan itu kita boleh makan. Kalau misalkan majikan ngasih suruh makan ya saya makan. Aku pulang dari pasar.
Beli barang-barang obat herbal. Ini toko herbal ya. Terus satu bungkus kayak ala-ala Taiwan herbal. Nah ini cumi kecil. Citia? Ah. Oh, 买小鱼干。好像小鱼干这样是下去烘干的，对，不可能晒太阳的，啊，有可能晒太阳会干。哦，买十几豆一大堆。哦。哦，你要买笋子。好。也有买瓜瓜。这个是生的芒果这样哦。对。那要做什么？很好吃，这样吃。好甜啊！1包80块。好甜啦，这个啦。你吃过了？以前我们有买过，好甜哦。你现在试试看好不好？太太喜欢这样的东西啊？我是买给你吃的啊。我不喜欢呢。我喜欢sekio那个就喜欢。那个只剩下3条了。我去的时候剩下这3条了。那太太有没有尝看看这个芒果？没有啊。那没有尝，为什么说好吃？很多人在买啊。1包80块啊，2包150啊。比较甜啦，太太。要放冰糖。放冰箱冰啊。放冷冻也很好吃。嗯。太太干吃啊。生太太。生。Beli manisan mangga ono-ono ae. 这个鸡肉要怎么样？是要怎么样太太的处理？是要现在煮，是要2吃煮？对呀，很简单的，用冰冰过。这个要怎么样？看一下，芒果放冰箱了。这个1包给。这个是什么豆？火莲豆。火莲豆。十几豆。十几豆。啊，1包给那个。1包给小二姑。啊。姑姑。1包给菜鸟的妈妈。哦。好吧。啊？这2包我们自己留着，我喜欢吃这个。啊？我不喜欢吃这个。那什么时候要送？等一下，姐夫他现在自己要去买便当。便当吗？这个一样的，这个是几豆的。这个是二姑，这个是欺负的妈妈。啊，这个是你的。哦，谢谢。这个也是你的。哦，谢谢。这个也是你的。哦，谢谢。你跟我的。啊，太太不用怕啦，如果我煮了，太太吃啊。
这个是拿去冷冻。我们留2包嘛，小孩子要喜欢吃嘛。对呀、小朋友喜欢哪一个了？四季豆，小的四季豆。但是我感觉到这个好吃，大的。大的好吃啊。对呀、我感觉也也漂亮，杀的时候漂亮。对，绿色的。这个鸡肉要怎么样的分？看一下，我不知道。鸡肉哈，2包送给他好了。你放在一起。是要跟一放在一起，放冷冻一下，就是安全。那你看，送一大堆这个。要放冷冻一下可以啊。你摘一摘。这个我要给他4个，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。一个够不够？这里还很多。这要放在哪里在一起？金龟放在哪里？等一下它放冷冻。这个冷冻的东西不要在一起，这个我放这样的。这个放跟菜在一起，等一下放。放这里，放这里。叫一干我们。这个也我们。那个还有一点点的。放冷冻一下。从这台再说要给他。对呀。这个一样那个最后面卖那个。对不对？我本来说。大家说还是大的那个，这个耳骨的。他的意思是他不会买菜，不会出门，他的老公也不会出门。他们很节俭的，没有像我们都这个贵也敢吃，他们都不敢买来吃。但是他如果买衣服也很恐怖哎。对呀。他爱漂亮，吃很节省。简单啊。所以我不喜欢他这样啊，所以才生病啊。如果穿衣服什么都要贵，吃东西很节省。不像太太，对对。那太太比较有钱哦，每个人的生活不一样。下去蒸啊！我也给他们很久。太太买这样全部多少？太太？500块哦，但是它比较很大块的。漂亮。这个我放半杯一点点，那个水半杯差不多。对不对？刚才老板说什么？他有没有叫太太？一点水。好像还是要不要？如果这它打开这样？不用了啦。不要，切一半，可能不甜。你要打开它不会甜。所以它的甜变成啵啵啵啵啵哒哒哒哒哒，这样刚刚好。因为很大太太。我说应该放进这边撒它才肉。也差不多45分啦，我给他没有打开。那你不要打开啊！没有打开。人家都是。是吧？这个还有这个黏黏的这个。有。这个。这50块。这个50块，一个4块，以前更便宜，以前好多40块而已。这个叫什么？球啊。这个。那个叫什么？黄金果。香芋粿啦。香芋粿。把水给我，我来炖。现在好漂亮的嘞。好不好？啊？都一样啊？拿1包水。全部都一样啊？都一样。好。Nah, ini dibeliin labu siam, ono timun, ono terong. Dibeliin alhamdulillah banget ya Allah. Terima kasih. 来，太太中午想吃什么？不要吃。香大，这个嘴巴那么大，你看。嘴巴那么大。一个苹果它就吃得下去。哦。什么都可以吞下去。哪里人太太？哦，
哦，哦，从以前他的嘴巴都很大。啊，哎，这样很聪明，他可以赚钱，对不对？大嘴巴，大嘴巴是纽西兰的樱桃啊。对对，大嘴巴。要不这个为什么？哦，长长了，吃那么甜的东西，现在说不要不要哦，哎，偏心呢。我不喜欢吃精致的东西，精致是什么意思？就是东西哈，很精致。刚是在嘴巴，它在里面了。嗯，是啊，太太回来都要不吃，太太刚才放嘴巴里面了。没有啦，没有，没放给妹妹了。现在大家都不喜欢甜的东西，所以放在这里比较好。嗯，还有不要拿。刚才我吃的时候好甜哦。不会呢，有酸呢。太太的牙齿这么厉害，等一下不会酸酸。我有时候刷牙好痛哎，有时候我刷牙好痛。啊，调羹啊。等一下少一点，我给它倒下去。哦，怎么样？好酸哦。嗯。等一下牙齿会酸掉。Nah ini tuh mangga ya, asinan mangga. Bismillah. Cái cái 一包多少太太？如果2包。一大堆人都买这个，后来太太想买，我看那么多人在买，啊，我想说你喜欢吃这个芒果。那我们如果买生的那个也可以自己做，这个好像土芒果比较小那个，好像我有看到，不晓得了，反正啊，小小的那个， 80块给人家，像你那个什么有虫啊什么，我听了就怕了。对不对真的哎，送一堆。快点弄掉了。你还有一我没有给太太长把那个不健康我哦，说你还有一颗我放冰箱哦。还有一颗，快点吃丢掉了。对呀，那个一斤25块。哎呀，这个比较 QQ 啊。哎呀，这个如果加，它这个哈，先切一切哈，用盐巴哈洗哦嫩。对呀，水出来那个很像。水出来了哈，再放糖水。对，还有放盐巴，把暖，然后放盐巴压下去，对对对，很像做小黄瓜了。对，就是这样子而已。但是不是随便便的芒果，这个小的芒果土芒果那个的。有时候有人家做好甜，那个不好，但是这个好，它的甜刚刚好，它有酸，它的酸。